Tengok jurang pendek beraksi. Oh, daun baru. Pandai mancing Bacul. Welcome to Single Hook Channel tanpa ITU passing strike ITU resistance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Okay guys, pertama sekali aku nak ucapkan selamat datang kepada subscribers ataupun viewer baru kepada channel Single Channel. Channel yang biasa-biasa ni. Terima kasih banyak. Yang keduanya aku nak minta maaf atas kelewatan aku banyak shoot video tapi aku lewat upload Sorry sangat-sangat sebab atas kekangan kerja Alright. Okay, yang ketiganya for info hari ni 7 hari bulan 12 aku berada di Port Isen, Pantai Bagan Pinang. So hari ni aku ada join pertandingan mancing guys. Alright. Okay, untuk sebuah sikit pertandingan mancing ni, aku sekarang berada di Pantai Bagan Pinang. So kalau korang boleh nampak belakang aku ni, ni Pantai Bagan Pinang. And then sekeliling aku ni ada para-para pemancing yang tengah bersiap sedia. Okay, alright. Nampak Alright. So untuk kali ni pada 7 hari bulan 12 hari Ahad, pertandingan memancing ni dianjurkan oleh pihak MPPD, Majlis Perbandaran Port Isen. So aku orang Port Isen seharusnya kena join juga Okay. And then game ni akan bermula pada pukul 7.30 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Kemudian ada cabutan bertuah semualah. Okay. So aku harap korang boleh stay tune video ni sampai habis. And after that korang boleh tengok poster ni, poster seperti di atas ni. Itu adalah info-info untuk pertandingan memancing pada hari ni lah. Okay. Okay, just untuk info, aku hari ni aku pakai baju ni baju daripada organizer ni untuk pertandingan mancing ni, saja support. Right, kita pakai baju ni cantik Alright. Okay, and then aku hari ni ada mancing bersama pemancing yang sebelum ni pernah mancing juga bersama aku. Dan for info, dalam video-video aku sebelum ni pada tahun 2023, kita orang pernah join juga mancing dekat pertandingan Bagan Pinang ni di Port Isen. So aku harap untuk video ni boleh jadi sedikit rujukan untuk korang semua lah. Okay. Untuk umpan, kita orang ada pakai udang hidup, beronok, udang kopek, jangkau, pumpun, semua ada. Semua ada guys. Tengoklah macam mana. Kalau ada strike, harap ada. Kalau tak ada, kita anggap tu sebagai rezeki. Dan kita reda lah untuk apa yang kita lakukan. Yang penting kita usaha, jangan putus asa dan sentiasa lawan. Alright guys. Okay, so berada di sini aku ada bersama Abang Rahim. Ni Abang Rahim daripada Perak bang Team Anglelia. So Abang Rahim ni dah berapa kali mancing aku juga untuk pertandingan mancing game Sungai Sekawang. Okay Abang Rahim, selamat berjaya dan juga good luck untuk pertandingan mancing hari ni Alright, untuk di sini kita ada tetamu khas iaitu Abang Man Baku. Ni Abang Man Baku channel So jangan lupa guys, subscribe Man Baku channel. Abang Man Baku ada sedikit jangan lupa geng, doakan kita orang pagi ni berjaya merangkul top 10 lah orang kata kan. Dan jangan lupa paling penting support Single Hook channel. Mantap. Terima kasih bang. Okey bang, semoga berjaya bang Baik insya-Allah. Alright, lepas tu kat sini Bang Majid boleh kan masuk sikit? So for info so for info ini adalah organizer pantai Pantai Puteri Abang Majid. Ada sepatah dua Abang Majid. Ada okey. Selamat berjaya Abang Majid Okey, dan kita ada Ipan Pan ada Pan. Cuba sikit Pan. Okey, semoga pagi ni ada manis-manis. Manis. Mantap luncur. Okey, yang terakhir yang berada dengan aku di sini iaitu macam biasa Abang Nai. Wah, dah santai dulu Abang Nai, macam mana Abang Nai hari ni? Ada apa-apa? Tahu, sukses lah. Mungkin sukses lah. Alright. Okey Abang Nai. Selamat berjaya Abang Nai Okey, baik. Alright. Okey guys, so sekarang dah pukul 7.25. So itu antara barisan-barisan pemancing yang bersama aku hari ni. Dan seperti di belah sana korang boleh tengok memang ramai lah pemancing dia buka border daripada Mayang Sari sana tu, Mbok Village sehingga ke Avilion dan pagi ni air pasang cantik. So kita harapkan ada strike lah. Alright guys, stay tune. So lepas ni aku nak start baling, kita tengok macam mana hasil untuk hari ni. Alright guys. Okay guys, so untuk umpan yang pertama ni sebelum siren belum dibunyikan. So aku menggunakan umpan beronok.
So beronok ni antara favorite daun baru lah, daun baru. So kita tengok macam mana pagi ni. Kalau ada daun baru, then kita boleh tagan dia lama sikit lah. Kita tengok macam mana. So just sharing. Tadi jarum tu, jarum umpan lah. Jarum umpan tu bagus untuk kalau kata korang untuk apa ni, masukkan umpan seperti pompon, beronok dan yang lain-lain. Okay, and then aku menggunakan teknik dua mata lah. Sebab mengikut pertandingan syarat mancing, kita dibenarkan menggunakan dua mata. So aku menggunakan mata atas dan juga mata bawah. So mata atas ni aku menggunakan mata yang agak pendek, lebih kurang dalam panjang sejengkal. Okay, panjang sejengkal je. So untuk mata di bahagian bawah, ini aku letak dekat klip bahagian atas ni. Klip ni yang daripada main line, terus ke bahagian perambut. And then untuk bahagian bawah ni aku pakai perambut yang panjang sikit, lebih kurang dalam setengah depa lah, ataupun ukuran yang tepat lebih kurang daripada hujung jari telunjuk hantu, ujung jari hantu sehingga ke bahu untuk bawah. So yang ini adalah perambut boleh laras perambut boleh laras. Aku menggunakan tali 30 pound dengan manik ni, and then tengah-tengah ni aku kepit swivel, and then untuk tali mata ni aku letak swivel 8 ikat pada tali. So senang, korang boleh buka-buka lah tanpa nak potong ke apa ke. Okay, so macam inilah keadaannya. Okay guys, batu dengan 135 gram, and then aku menggunakan set Shimano Vengeance aku dan juga Shimano Aerolite, tali Shimano Grappler. Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Guys, so tu antara marshal kalau korang nampak tu marshal, and then ni pemancing-pemancing semua dah ready lah dekat tempat mereka masing-masing. So lepas ni aku pun nak buat balingan lah. Okay, so insyaAllah semoga ada hasil ni pagi Ahad ni di pantai Bagan Pinang, Port Dickson. So aku memang berasal daripada Port Dickson, tapi duduk di Melaka lah, menetap di Melaka. InsyaAllah guys, kita tengok macam mana kalau ada hasil hari ni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertandingan dah dimulakan. So kita tengok para angler membuat balingan So kita tengok. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita buat balingan. Pan, gerak Pan. Gerak lu. Okay, kita bagi laluan Rahim. Duduk diam tau. Abang Rahim. Duduk diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita dah buat balingan Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, dah sampai 5 minit brother ni dapat daun baru. Tahniah brother. Okay guys, brother ni dah naik daun baru tak sampai 5 minit tadi dia dah dapat daun baru. Tahniah. Okay, kita tengok Bang Majid dah dapat strike. Oh, ikan apa ni? Lebih kurang 7.45 ikan kapas. Okay, tahniah Abang Majid. Okay, kalau dalam pertandingan mancing ni, kalau berselirat ke, berpintal ke, berbelit dengan pemancing lain tu perkara biasa Kalau korang tengok ni berapa rapat masing-masing joran ada yang campur dengan joran pendek pun ada. So inilah risiko dia kalau mancing, pertandingan mancing ni. Okay, alright guys, kita tengok lagi macam mana pagi masa masih awal lagi. InsyaAllah kita tengok macam mana. Setakat pukul 7.55 So kita menunggu mancing macam ni lah.
kita kena fokus tengok kita punya rod, sama ada dia bergegar sebab ikan ataupun dia bergegar sebab ada orang karau ke apa. So kita kena sentiasa pantau lah perkara tu. Okay guys, so kalau korang nak tanya apa-apa info ke maklumat ke, just komen InsyaAllah aku akan reply korang punya komen. Okay, alright. Tengok joran pendek joran pendek beraksi. Oh, daun baru. Pandai mancing Bacul. Dek, kasih tunjuk sikit dek ikan dekat viewer. Mantap dek, mantap. Oh, joran pendek je Okey, tanya. Anak bang Abang? Anak buah abang Man Baku Oh, mantap. Okay guys, untuk beronok tadi first umpan aku dia ada makan. So ni kita try pakai udang pula guys. Melompat udang aku. Okey, so untuk udang ni kita akan pakai jarum kita pakai jarum sebab aku pakai mata kecil. So ni aku tunjuk kat korang sekejap. So untuk udang ni macam biasa kita akan potong dulu dia punya ujung. Kita bagi dia ni cantik sikit, and then kita cocok dia. So kita cocok dia daripada mulut sampai ke tengah dia belakang dia macam ni. Kita buat macam sati sikit. So kita pakai dua mata. Okay. So ini mata bawah. Masukkan dulu seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alright. Dan mata atas kita masukkan seekor. Betul, kita ikat dengan belastik guys dan kita baling. Harap ada ikan yang sambut dia. Okey. Right, aku telah buat balingan kedua menggunakan umpan udang hidup. Tadi menggunakan beronok, ada yang makan tapi dia tak lekat kat mata. So kita pakai umpan udang hidup pula. Right. Okey, kita tengok Abang Rahim macam ada pada pukul 8.20 minit. Abang Rahim atas. Okey. Tak ada? Ada. Aduh, ai. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Okay guys, so macam ni guys pemandangan dekat sini Pantai Kepinang. So aku duduk kat area sini. Sekarang dah pukul 9 lah. Aku masih belum ada strike lagi, tapi umpan habis. Tadi aku pergi tandas jap. So macam inilah keadaan dia. Kita masih menunggukan strike daripada para pemancing. Right. Tengok Abang Majid macam ada ni. Dia dah standby lah. Ada ke tidak? Sekejap. Mungkin tak ada. Sebab mungkin silang dengan pemancing yang lain. Alright, kita cuba lagi. Sekarang pukul 9. Ada lagi lebih kurang 2 jam lagi. 10, 11, 12. Oh, 3 jam lagi. Okay, kita cuba lagi. Okay guys. Ni strike kedua Abang Majid strike kedua. So sekarang pukul 9.30. For info yang bagian aku ni Abang Majid. Lepas tu tadi ada brother tadi daun baru. Lepas tu ada adik tu pakai joran hijau tu dapat daun baru. So ni lah Abang Majid dapat. Ni ada besar sikit lah daripada yang tadi. Tahniah Abang Majid. Alright. Abang Majid dah 2 ekor dah. So ni kita masih tengah mencuba lagi Abang Rahim tengok Abang Rahim macam mana? Ada? Cuba. Okay guys, sekarang pukul 10. Aku dengan Abang naik, kita kumpau lagi. Aduh, pening kepala mana ikan dia. Apa dia nak makan tak tahu So macam tu kita cuba lagi sampai pukul 12. So nanti kalau ada ikan lagi kita ambil. Alright. Okay guys,
Pukul 10.05 tu geng belah sana dia ada dapat todak dia pakai pelampung kat mata, umpan naik, ikan todak tu. Okey, tanah. Kita tengok ipan dia punya joran dia macam ada yang ketuk ni. Todak duduklah, bayarlah sekarang. Dah dapat duit RM10 lah. Takut. Satu umpan duduk. Saja. Cik pun saja buat lebih 3 biji lah. Kau nak duduk mana? Yang ni mahal sikit lah. Yang ni mahal sikit. Yang ni tak ada lah. RM10 ni RM30. Ni free. Dah ada duit ni beli kursi lah. Tak ada modal. Ada. Alhamdulillah, ipan ada todak. Okay guys. Ipan dapat todak Ipan tanya Ipan. Okay, menggunakan perambut todak. Okay guys. So sekarang dah pukul 11. Aku masih kumpau lagi. Umpan pakai yang cakap lah. Udang hidup ada, udang kopek ada, pumpung pasir ada, brodok ada, jangkau pun ada. 5 jenis umpan pakai. Tapi itulah, kalau bukan rezeki memang tak dapat lah. Itu je. Tak apa, yang penting kita cuba lagi. So kita ada berbaki lagi dalam masa 1 jam. Kita cuba. So kat sini secara keseluruhan dia tadi banyak naik daun baru lah, ikan daun baru. Lepas tu yang mana main teknik todak, todak pun ada naik tadi. And then lepas tu tadi dengar daripada Marshall tadi, ranking sekarang ni nombor 1 ikan pari. Ikan pari 3 kilo. 3 kilo lebih. So nanti lepas habis game ni nanti aku akan pergi ke tempat penganjur dan aku akan tunjuk ikan lah. Ikan apa yang naik, ikan apa yang ranking. So lepas tu ada cabutan bertuah. So korang stay tune guys. Alright. Okay guys, sekarang pukul 11 suku. So aku rasa ni umpan terakhir aku lah. Agan je lah sampai pukul 12. Pakai bronok. Kalau dia nak ambil. Kita nak ambil, tak ada rezeki lah ni kali. Okay, kita cuba lagi. So pandangan sana para pemancing masih mencuba lagi. Okay guys. Okay guys, sekarang dah nak pukul 12. Ada setengah jam lagi Aku dah tagan bronok ni daripada pukul 11.30 tadi. Aku biarkan je. Malah aku nak tukar umpan dah. Ada rezeki ada lah. Kalau tak ada, kita redor je. Okay, so macam ni lah keadaan kat sini Kita lepak-lepak santai-santai Okay, alright. Okay guys, so dah pukul 12.25. So macam tu lah. Aku kumpau dan berapa orang lagi. Yang ada ikan Pak Manjit, ni adik Jeb ni Ipan, lepas tu dengan yang lain-lain tu lah. Okay guys, so macam tu lah cerita aku untuk hari ni. Pertandingan mancing dekat Pantai Bagan Pinang masih tak ada rezeki lagi. Tapi tak apa, itu adat pertandingan. Kalau menang itu semua adat. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan try lagi kat tempat lain. Okay. Alamak. Sorry. Okay guys. Ikan paling kecil Ikan paling kecil bolos pun ada. Bolos. Ikan baji, ikan kerabu, daun baru. So yang paling besar sekali. Ada tu ikan pari ikan pari paling besar. So macam guys. Okay guys, ni kita tengah tunggu. Sekejap lagi Kang untuk sesi penyampaian hadiah. Minum dulu lang, hilangkan dahaga orang. Okay guys, so paling sekejap lagi kita tunggu untuk penyampaian hadiah. And then lepas tu kita akan tengok lah tu ada hadiah cabutan bertuah ada cabutan bertuah. So kita tengok macam mana kalau ada rezeki kat cabutan bertuah. Alright guys.
Okay guys. So ni dia nak buat cabutan bertuah 15 cabutan bertuah. Alright. So aku punya nombor 27. Okay, kita tunggu 74 174. Ada ke? Ada ke? Oh, ada. Okey, baik. Sudah ada kan. Itu dia, silakan bang. 174. Pergi ke mana saja. Yalah, kalau hadiah 10,000 ke tak? Manalah tahu rezeki dalam air. Yang dalam kolam tu pun ada ikan, belum tentu naik. Ini kan laut terbuka. Betul tak? Nombor joran 294, berat 0.792, jenis ikan ebek. Dimenangi oleh Dedi Azwan bin Marlis. Tahniah diucapkan. Oh, kira. Okey, kira. Sah. RM10,000. Itu dia juara bagi memancing tahun ini. 10,000. Tempat pertama, nombor joran 237, berat ikan 153, jenis ikan pari, dimenangi oleh Encik Roslan bin Borhan. 10,000. Long kira duit dia lah. Okey, sama-sama kita kira. Kita kira duit. Ya. 10,000 cash. Wow. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. Tahniah diucapkan kepada juara kita. Itu dia karena Inci TV. Ram TV 50 inci Ram. Yang bertuah ya. 075. Wow, tadi ada. Tadi. Dia dah macam ready. Dapat juga dengan dia. Okey, kita ada hadiah istimewa tajaan daripada Tasik Villa International Resort yang dicabut nombor 10 orang. Boleh tak TV? Nombor yang bertuah 3, 4, 6. 3, 4, 6. Jangan balik dulu, ada TV lagi. Ada satu lagi TV. Okey, ada TV, masih ada lagi TV. 20 inci masih ada lagi untuk grand prize. Dapat juga. Okey, cik ni boleh berehat di Tasik. Yang bertuah. Long, siapa long? TV besar ni. YB punya award. Nervous. Okey, 267. 267. Siapa punya TV? Ada. 267. Okey, tadi ada Tahniah diucapkan. Itu dia. Tadi ada ucapan TV 5. Okay guys. So macam itulah guys. Sebarang Tahniah pada pemenang. kelemahan harap dimaafkan. So untuk kali ni aku masih tak ada Okey, rezeki lagi. kita jumpa yang untuk bertuah strike ikan dan untuk juga untuk memberikan cabutan cendera bertuah. hati kepada Tapi insyaAllah YB kalau Dato' ada pertandingan macam Faizal. lagi aku akan cuba. Okay guys. Sehingga bertemu lagi lah single channel akan datang. Bye bye.
See you on the next episode of Single Hip Channel. Bye bye.